dalam Raudia Olive Guard ni, dia ada 3 bahan. Satu, olive oil, dia ada Cibacton dan tocotrienol. Olive oil dia bantu untuk sihatkan jantung dan kolesterol, dan yang paling best sekali dia dapat turunkan berat badan. Untuk Cibacton pula dia ejen anti radang. Dia ada juga anti aging. So pakcik-pakcik, makcik-makcik mesti suka kan sebab selalu kelihatan awet muda. Dan yang paling best dia bantu untuk sihatkan usus pencernaan kita. So proses pembuangan tu akan jadi lagi lancar lah. Tocotrienols ni dia super vitamin E. So dia boleh bantu untuk supply tenaga, especially bulan puasa ni kan. Bila kita tak makan, kita tak minum, badan kita mudahlah rasa lemah kan, rasa lemau, lesu. So dia dapatlah bagi tenaga berpanjangan. So selain daripada tu, dia juga dapat bantu untuk lindungi hati dan dapat bantu untuk pulihkan sendi macam otot, lutut dan saraf. So nak tahu dengan lebih lanjut, boleh klik link kat bawah. Ikhtiar hari ni nampak kecil, tapi mana kita tahu esok lusa badan kita rasa lagi lega? Kan? Tak cuba tak tahu.